tips bagi pesakit gastrik untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, jangan tinggalkan sahur, kerana di dalam waktu sahur ada keistimewaan yang Allah campakkan kepada kita untuk berpuasa dan tahan sepanjang hari di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, elakkan makan waktu sahur yang masam-masam, yang masin dan mengambil air kopi. Yang ketiga, berbuka nanti di petang hari dengan perlahan-lahan, kerana perut kita terbahagi kepada tiga. 1/3 air, 1/3 makanan dan 1/3 adalah angin. Jadi jangan penuhkan perut kita dengan makanan sahaja. Dan yang terakhir, perlu hentikan berpuasa jika terlalu sakit, kerana dalam kaedah fiqh ada menyebut ad-darar yuzal. Islam membuat kaedah kemudaratan wajib dihilangkan. Jadi kita perlu berhentikan puasa untuk kita meneruskan kehidupan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.